Assalamualaikum guys, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Azrul Sofian. So guys, korang boleh tengok kat sini, nampak tak? Pasir yang warna hijau ni. Tak lain tak bukan, yang ini pasir daripada pin 22. So ini aku tunggu lebih kurang dalam lebih lah 20 hari. So apa yang ada dekat dalam ni? Jom kita tengok. Sebenarnya ni first time tau aku membeli dekat pin 22 ni. Aku tak pernah beli lagi. Tapi disebabkan apps ni dia agak viral, so aku pun terfikir untuk belilah. Aku terus beli iPad. Aku terus beli ni je sebab aku rasa macam tak apa lah. Aku kalau kena scam pun jumlah tak banyak sangat kan, sebab aku beli iPad ni dalam dekat RM200 macam tu. So korang boleh tengok, aku tak unboxing langsung pun lagi. Sebab aku nak buat untuk masuk dekat YouTube. Jom kita buka perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harapnya tak kena scam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang nak membeli dekat Pinduoduo kan, sebaik-baiknya korang jangan terus beli barang mahal-mahal tau. Beli barang murah-murah dulu je. Macam aku sendiri, aku beli first time kan, aku beli yang murah-murah dulu. Sebab aku nak tengok sampai ke tak sampai kan. So kalau tengok dia sampai kotak macam ni je, harap betul-betul lah iPad dekat dalam ni tau. Sekali yang datang bukan iPad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, tebal agak packaging tu ni. Tapi dia tak ada apa-apa kotak iPad tau. Dia hanya bagi wrap macam ni. Uish, tebal weh. Aku tak unboxing lagi sebelum ni. So ini baru sampai, dia hantar macam ni je, tanpa bagi kotak. Lawa. Tengok tu guys. Lawa guys. Tapi condition body dia okey lah. Just nice. Jadi korang boleh tengok contoh kat sini. Ni condition body dia. Sebab masa aku ambil tu kan, dia tak ada pilihan tau untuk pilih body macam mana. Kita akan cuba onkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, on lama-lama. Keluar guys. Okay, excited weh sebab first time tau order kat Pinduoduo. So aku ingat barang ni scam. So kita tengok dulu sama ada betul-betul ataupun tak kan. Lama. Yang ni model yang aku ambil ni kan, iPad Air 2. Dah hidup dah guys yang tu. Dah hidup dah. Kejap. So kalau korang tengok kat sini bahasa Cina tau. Dia tak tukar language lagi. Kejap tau. Aku buka kejap, tengok kat sini. Macam mana nak tukar language ni? Sebab dekat sini depan ni tulisan Cina. Alhamdulillah kita dah settle dah. Tukar bahasa dia dekat sini. Alright, kita tengok about kat sini. Tu. Ni iPad Air 2. So yang ni dia sampai 15.8.6. Mungkin boleh update sikit lagi kot ataupun dah akhir. So kat sini aku dapat 128GB. Berbaloi. Yang ni sepatutnya dapat 32 tapi dia upgrade kepada 128GB. Happy dah aku, serius. Aku mati-mati ingat kena scam tau. Sebab tunggu lama. And then aku ingat mungkin tak sampai kot barang ni kan. Tapi sebenarnya betul-betul sampai. So sekarang ni kita dah tengok dah tadi dia punya iOS 15.8, yang ni iPad Air 2. So sekarang aku nak cuba masukkan Apple ID. Kemudian nanti kita tengok boleh tak download. Sebab nanti mana tahu kan, Wi-Fi tak boleh lah, tak boleh download lah kan. Kita tengok dekat bahagian dia punya App Store. Asal dia keluar macam ni? Sebab sepatutnya aku ambil Wi-Fi. Adakah ini termasuk sekali dengan SIM card? Sebab kalau tengok dekat sini ada slot tau. Tapi tak apa lah. Yang SIM card tu tak apa, kita abaikan dulu. Yang penting kita dah masukkan kita punya Wi-Fi tadi. So sekarang kita akan test dia punya Apple ID. Kita akan masukkan Apple ID kita kan. Kita akan tengok boleh ke tak boleh. Kemudian kita cuba download apa-apa yang boleh kita download nanti. Alhamdulillah, aku punya Apple ID dah boleh login dah. Ni korang tengok kat bahagian sini, Apple ID aku dia dah login tau. So jom kita cuba download apa-apa apps. Mungkin nak download untuk main game ke kan. Kita cuba dulu buka dekat bahagian App Store.
Okey, sekarang ni kita dah masukkan kita punya account semua. So kita akan pergi dekat bahagian App Store untuk kita cuba download apa-apa apps yang ada dekat dalam ni. And then kita akan test lah. So semua ni kita akan on. Jom kita tengok apa-apa tak. Kita tak payah download game dulu lah. Kita download yang basic-basic, yang simple-simple dulu. Sebab data makan kuat nanti kan. Kita download yang basic-basic dulu. Sebab yang dekat dalam ni dia tak ada YT ke? YT dia tak ada. So YouTube tak ada. So kita boleh download dulu YouTube kat bahagian sini. Okay, YouTube. Sebab dekat dalam app ni dia tak install apa-apa YouTube lagi. So kita download dululah YouTube dekat bahagian sini dan kita akan tengok. Okay, download. Agak loading juga sebenarnya. Yang ni tak tahu sebabkan wifi ke ataupun tablet ni ataupun iPad ni sendiri. Tapi tak apa, kita tunggu kejap Alhamdulillah dah selesai dah. So YouTube yang ni kita akan test dulu. Ini app pertama lah yang kita cuba download dulu kan. Sebab risau juga dah masuk Apple ID dan sebagainya semua, tiba-tiba tak boleh pakai. So kita akan play. Alhamdulillah dah boleh main guys YouTube. So kita play dekat sini. Kita carilah apa-apa konten. Okay, kita cari Fikri Zamri. Dekat bahagian sini, ni konten-konten berkaitan dengan Fikri Zamri. Alhamdulillah, korang tengok guys. Smooth, cantik So memang support lah. Kalau kita nak tengok YouTube, tak ada masalah. Yang ni iPad Air 2 masih lagi cun. Kemudian kita akan test dia punya Touch ID ataupun orang cakap apa? Fingerprint. Fingerprint kat bahagian sini. Okey, fingerprint pun dia support guys. Kita punya iPad ni, dia punya fingerprint tu pun support. Walaupun harga dia murah kan, Alhamdulillah. Fingerprint pun ada. Kita akan test dekat kamera pula. Sini, kamera dekat bahagian belakang dia. Tu, wih cantik guys kamera dia, korang tengok. Yang ni kamera dekat bahagian belakang. Yang ni kamera dekat bahagian depan. Alhamdulillah, cantik, puas hati dengan iPad ni. Alhamdulillah. So bagi aku puas hati lah dengan iPad Air 2 yang aku baru beli dekat Pinduoduo ni kan. Yang ni aku beli dalam harga 150 lebih kurang. Lebih sikit lah. Okay. Cuma yang ni variant yang aku dapat ni seller bagi 128GB. Kemudian kat sini aku tengok ada slot untuk SIM card. Tapi minta maaf lah sebab sekarang ni aku tak boleh masukkan SIM card lagi. Sebab handphone tu kat sini. InsyaAllah nanti kita tengok dekat part tu. Kalau ada lagi, mungkin kalau korang nak tengok next lagi kan, mungkin nak tengok SIM card ke ataupun apa-apa app yang untuk download, InsyaAllah kalau ada rezeki aku cuba upload dekat konten part 2. Alright. So kalau korang kan nak beli barang-barang kat Pinduoduo sebenarnya boleh, tapi kena berhati-hati. Sebab apa? Takut tau, in case mungkin barang yang korang beli tu, contoh beli handphone yang sampai hanya dummy saja, so rugilah kat situ kan. Lepas ni apa-apa barang yang korang nak beli dekat Pinduoduo, make sure korang beli yang murah dulu, kemudian baru beli yang mahal. Lepas ni kalau korang nak beli Pinduoduo, InsyaAllah korang jangan beli yang mahal-mahal dulu tau, beli yang biasa-biasa je dulu. Nanti kalau ada rezeki kita jumpa lagi dekat part tu. Nanti korang boleh komen dekat bahagian bawah apa-apa yang korang nak tanya, nanti kita jumpa lagi. Yang ni first YouTube, so aku minta tolong sangat korang support channel YouTube ni. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Yang account ni mungkin aku akan buat account travel, jalan dan juga daily life. Mungkin barang-barang yang kita beli dekat Pinduoduo. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.